Saya amat menghargai komuniti Cina sebagai sebahagian daripada warga bandaraya, dan inilah perkara yang ditekankan oleh ke bawah Duli yang Maha Mulia Tuanku Sultan kita Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Batu Ishak, bahawa Gafar sebagai Datuk Bandar kena jaga semua komuniti yang ada dalam bandaraya ini. Dan hari ini saya tidak sangka sama sekali, Datuk Rik, yang sebegini meriah, sebegini ramai, yang merangkumi pelbagai bangsa. Tetapi kita boleh meraihkan bersama. Dalam kepelbagaian inilah kekuatan yang ada dalam negara kita Malaysia, negeri kita Kedah Darul Aman dan Bandaraya Al-Ustaz. Sebagai Datuk Bandar yang ke-8, saya menghadapi pelbagai cabaran. Saya menerima dengan penuh terbuka bahawa perbezaan pandangan, kritikan itulah sebenarnya yang membina Bandaraya Al-Ustaz ini. Teruskan memberi pandangan, teruskan memberi kerjasama. Saya tidak pernah berhenti untuk berfikir, mengajak kawan-kawan, membuka ruang kepada sesiapa sahaja untuk kita bangunkan kembali Pekan Cina ini dengan lebih cemerlang lagi. Kita bagi cantik Pekan Cina, dan acara yang macam ini menjadi satu program tahunan dalam kalender pelancongan Bandaraya Al-Ustaz. Saya amat berterima kasih dan mengucapkan tahniah di atas kejayaan menganjurkan program pada malam ini. Perkara yang paling penting saya nak mengajak pada malam ini adalah untuk semua kita bersama-sama menjaga perkara kedua yang sering diingatkan oleh Tuanku Sultan, iaitu mengenai kebersihan. Maka saya harap saudara-saudari semua untuk kita bersama-sama menjaga kebersihan, tak kira di mana, sama ada di rumah kita, taman perumahan kita ataupun kawasan perniagaan kita. Dan Pekan Cina ini kita mesti meriahkan kembali, jadikan sebagai satu destinasi yang sentiasa dikunjungi oleh para pelancong. Saya hadir pada malam ini sebagai rasa seronok saya, Datuk Rik, bersama-sama dengan komuniti Cina sempena dengan Cap Gome ini dan juga sempena Tahun Baru Cina. Semoga dengan Tahun Kuda yang saudara-saudari ada dalam kalender itu akan bertambah makmur. Gong Zi Patai, Zin Nian Kuai Li. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.